Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia saya bersama Datuk Seri hadirin sekalian. Soalan saya yang pertama berkaitan dengan bila sebut kitab Darul Kamil tadi, kerana ingin juga ada dinyatakan tentang taubatnya Ibn Taymiyah dari ajaran sesatnya. Adakah apa yang dimaksud, saya tak faham apa yang dimaksudkan dengan ajaran sesatnya, dan adakah Ibn Taymiyah tidak bersama dengan majoriti ulama pada zamannya ketika itu? Kemudian bila kita melihat kepada hadis, berkaitan dengan sedikit hadis bila kita kata bahawa hadis sahih itu hanya sangkaan berat, tidak 100% sangkaan berat. Jadi benarkah yang mengatakan bahawa usul akidah hanya boleh disabitkan dengan khabar mutawatir sahaja? Okay. Okey, terima kasih. Pertama, Ibn Hajar telah memberikan pujian yang begitu tinggi, dan itu yang saya quote adalah merupakan apa yang Ibn Hajar sebut tentang hari kematian Ibn Taymiyah. Walaupun dalam masa yang sama ada beberapa tempat Ibn Hajar cerita apa yang orang lain kata, bukan Ibn Hajar. Kerana Ibn Hajar sendiri menceritakan bagaimana Az-Zahabi, pasal Ibn Hajar ni Az-Zahabi begitu marah kepada As-Subki yang pernah mengkritik, hantam Ibn Taymiyah, sehingga Az-Zahabi telah menulis surat kepada As-Subki, dan As-Subki ni dia respect Az-Zahabi sebagai guru dia, dan memarahi Az-Zahabi, sehingga Az-Zahabi akhirnya menulis surat, walaupun surat tu nampak macam taklah begitu bersungguh, maksudnya nak kata ikhlas tak ikhlas wallahu alam, kerana lepas tu dia tetap mengkritik Ibn Taymiyah, tapi dalam surat tu dia memuji Ibn Taymiyah kembali, yang Ibn Hajar nakalkan. Jadi Ibn Hajar kadang-kadang menakalkan kata-kata orang lain tentang apa yang disebut tentang Ibn Taymiyah. Ini tabiat kepada penulisan dahulu apabila menukilkan tentang sejarah seseorang itu. Tapi kita kena ambil kesimpulan yang dia buat. Kalau kita baca Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, kita akan dapat benda yang sama. Dia nukil orang tu, dia nukil orang ni, apa yang orang kata tentang orang berkenaan, supaya sifat adil mereka. Kemudian tentang khabar ahad. Ini sebenarnya bukan tajuk ni, tapi saya sebutlah, ada saudara saya tanya, saya tak tahu saudara bidang apa. Tapi ini benda ni dia kena faham falsafah dia. Boleh tak satu perkara akidah itu kita terima melalui khabar ahad? Boleh ya? Orang bagi tahu kita percaya. Kita ada satu hadis Muslim tak mutawatir tentang sifat syurga umpamanya, kita percaya. Boleh isbat. Tapi kalau soalan dia, bolehkah kita kafirkan orang lain kerana dia tak terima khabar ahad tu? Kerana dia bukan tak terima Nabi, dia syok tentang kesahihan khabar tu. Ini ada perbahasan, ini menyebabkan ulama kata tak boleh kafirkan. Maksudnya kita tak kafirkan. Jadi kalau orang nak terima khabar ahad, dia terima. Ada orang tolak, bukan dia tolak Nabi, dia tolak kerana dia tak over confidence, disebabkan mungkin khabar ahad ni di segi sanadnya betul, tapi mungkin riwayatnya dengan secara makna, ini ada bab riwayah bil makna. So menyebabkan riwayah bil makna menyebabkan mungkin kedetailan riwayat bab akidah yang ada dalam tu, mungkin ada kadang rawi telah memberikan maksud yang lain, ataupun rawi telah meriwayatkan dengan bahasanya sendiri. Maka dengan itu kalau sampai kepada mutawatir, maka no doubt. Tapi bila tidak mutawatir, artinya mungkin ada ruang untuk dipertikaikan sejauh mana ketepatan riwayat itu, bukan dusta atau mentak, ketepatan perkataan yang digunakan itu. Ini majlis yang lain. Saya mungkin kalau huraian ni mungkin ambil masa yang begitu panjang tentang hal. Okey, ada soalan?